Ramadan tiba. Apabila saya mendengar ucapan Ramadan, menonton video ucapan beliau di convention keadilan Johor, saya tertarik dengan ucapan dia yang menggunakan saya nak minta ampun Datuk Presiden, saya nak minta ampun sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya, apa yang dia buat salah sebenarnya sampai dia nak minta ampun ni? Yang melucukan apabila dia mengatakan dia nak minta ampun lah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana Datuk Anwar Ibrahim ini semasa dia memilih Menteri Ekonomi, pilihlah menteri yang bijak sikit, menteri yang kononnya boleh buat kerja, bukan menteri gagal yang menggunakan duit 740 juta untuk buat vending machine jual nasi lemak. Aku ketang satu kali. Dia menghina sebenarnya tuan-tuan, orang-orang yang mengambil inisiatif untuk menjual makanan mereka di dalam vending. Kerana bagi saya tuan-tuan, vending machine di Thailand, di Singapura, perniagaan ini begitu berjaya sekali, di mana mereka meletak makanan-makanan yang ready to eat di tempat-tempat yang strategik. Ialah ramai yang memerli Datuk Seri Ramli mengatakan takkan nak jual nasi lemak di dalam vending machine kan. Tetapi mereka ini sebenarnya jumut. Mereka tidak melihat, mereka tidak berjalan di di negara Thailand dan juga di negara Singapura, yang mana makanan ready to eat ini begitu sinonim dengan rakyat Thailand dan juga rakyat Singapura. Itu yang saya kata, Ramadan apabila beliau menyentuh mengenai Rafizi, di mana dia tidak layak untuk dilantik Menteri Ekonomi, saya merasakan kenapalah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ambil orang begini untuk masuk PKR dan selepas itu diangkat menjadi Menteri Sumber Manusia. Adakah kualiti ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nampak? Ramadan ini adalah seorang politician yang wow, yang mempunyai kehebatan, yang